Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang anda bersama saya pengacara anda Nur Anissa Sofia, wartawan cilik Sekapas TV, TV PSS SK Gong Kapas Sekolah Terengganu. Pertandingan pidato akhir aspirasi generasi madani peringkat daerah Kuala Terengganu 2026 telah berlangsung pada 13 Ogos 2026 bertempat di SK Gong Kapas Kuala Terengganu. Pada hari ini, Sekolah Kebahasaan Gong Kapas menjadi tuan rumah bagi pertandingan pidato akhir peringkat daerah Kuala Terengganu. Program anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu dengan kerjasama Majlis Belia Negeri Terengganu bersama Gerakan Belia 4B Negeri Terengganu. Program dimulakan pada jam 7.45 pagi dengan proses pendaftaran peserta semakan nama serta pendaftaran di meja urus setia. Pada jam 9 pagi berlangsung pertandingan pidato akhir bagi kategori sekolah rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekarang aku bersyaki. Saya meluruhkan buat penerang acara. Berikan juri yang mengajak hadirin menilai baik-baik kata. Pendidikan digital sungguh siap dan dewan siap didengar. Hadirin televisi, menerangkan makan siapkan menjawab kepada persoalan ini. Hari ini kita sedang menabur pidato saya. Bahasakan aspirasi pada anak-anak putra anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam meriah. Membentuk kita dan mereka. Posisi kata kamu dengan berarti kata ayah saya menyimpan kebenaran. Integriti, maka Malaysia wajib bangkit dengan menjadikan integriti sebagai faksi pembangunan asas kemajuan dan kemajuan beradaban. Dalam kehidupan masyarakat kebermakau seperti di negara kita. Sesungguhnya, mewajak segala yang berpegangan hati dan bagi yang disaksikan mewajib kepentingan negara dan saya di negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk akhirnya, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan pertandingan pidato akhir aspirasi generasi madani peringkat daerah Kuala Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apakah aktiviti yang dijalankan pada hari ini? Okey, terima kasih. Untuk aktiviti yang dijalankan pada hari ini ialah program pertandingan pidato aspirasi generasi madani peringkat daerah Kuala Terengganu bagi tahun 2026. Okey, untuk hari ini daripada 40 sekolah yang bertanding, 10 sekolah yang terbaik telah terpilih bagi pertandingan akhir. Jangan lupa, pertandingan hari ini kita ada hadiah yang sangat lumayan. Tempat pertama, peserta yang menang akan dapat RM300, wang tunai RM300, medal dan sijil. Tempat kedua, peserta akan dapat wang tunai RM200, sijil dan medal. Tempat ketiga, wang tunai RM100, sijil dan medal. Manakala tempat keempat dan ke-10 pun dapat wang tunai sebanyak RM50. Tahniah dan syabas diucapkan kepada peserta yang berjaya. Usaha yang baik mendatangkan hasil yang baik. Terima kasih Cikgu. Sama. Sekian saya melaporkan untuk Sekapas TV. Sekapas TV, saluran informasi anda. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Sekapas TV. Bye.